Taman Sarjana Hijau. Weh, brisk walk weh. Kita mengawal weh. Cantik ni cantik tak? Ni dah. Cuba ni. Jangan scroll dulu. Rami handsome masuk buat hal lagi. So hello guys. So kita on the way pergi Sarjana Hijau. Tidak untuk pergi mana? Nanti kita tengok siapa yang di sana. Tiba-tiba. Baru sedap. Apa? Oh nak rangkap ke? Bukanlah handphone. Nantilah kat atas. Sini belakang saya lah ibu. Nah, dia nak stay. Dia nak Tu, dua, tiga. Cik, cik, cik. Dah. Ni Nanti aku screenshot sendiri. Tasha intro sikit. Dekat mana? Kita dekat Taman Sarjana Hijau. Hijau. Hijau, Makko Hijau. Taman Sarjana Hijau. Okay. Ha? Okay. Abang nanti edit lah. Video ni tahun bila keluar tak tahu. 2007. Tahun depan pun edit ni. Ha? Ikat. Tu kenapa suruh Afiq ikat kan? Oh, hari tu pun sama kan Afiq ikat kan? Memang. Keep run. Keep run. Oh, steady lah, keep run. Orang tolong ikatkan duk. Terima kasih. Kau tak boleh semalam? Tak. Tidur. Nak tengok tahu tu tidur. Siapa main semalam? Apa? Dia lawan Sweden Sweden. Tapi habis tengok masa tu. Weh, brisk walk weh. Kita mengawal weh. Untuk brisk walk. Nampak ke di camp tu? Dengar lagi. Patutnya dia meeting. Brisk walk. Ya. Tengok sikit. Tengok scenery. Kenapa berhenti station? Guys. Lawa tu yang bertanya di mana nama Sarjana Biru. Hey. Sarjana Hijau. Oh, ni macam dekat ni. Apa? Macam dekat New Zealand tu. Berlima orang. Oh, orang mandi di taman. Oh, pukul 5 Gila. pagi. Datang lah, kau ni fikir logik lah. Takkanlah ni. Itulah semalam lah. Fahim. Aruk. Aruk. Tutup lah nampak Aruk. Arif lah. Semalam ada orang nama ni Marip. Apa? Marik tu kau kenal? Nama orang kat Jesse Marik. Siapa? Baru berapa minit ni? Dah penat dah. Siapa? Dia mendaki Kita macam salah jalan memang starting macam ni Bukan daripada sana. Oh, lah weh. Tak lah. Baru okey. Apa yang okey? Kamera tak lap. Dah berapa lama bang? Sorry duk. Dah lama tak edit. Tak pernah tengok. Saya suka benda-benda pelik-pelik ni. Saya akan tangkap di kamera. Masih jauh ya guys. Ni tak buat satu lagi video. Masih. Betul? Tengok tak weh cerita
Ingat tak Tasha? Kita punya video yang makan ramen tu mana buat Ha. Yang ayo. Ada? Ada. Ha. Banyak. Tak edit. TikTok balik sekejap. Tak TikTok hari ada orang komen. Abang dekat UI tu lagi tu. Ya. Betul. Jangan haters lagi. Orang tak pelik kan kita tengah rekod kan? Ya, kita dapat publicity. Kita pun beri publicity. So kena borak mak-mak tu. Oh cantik dari belakang. Boleh tangkap ni. 3, 2, 1. Tak payah. Oh nampak kan? Dia sedar lah. Apa outfit check kat sini. Check. Sorang-sorang. Dia jadi lucu. Okay, naik. Mama ya. Malu lagi. Biar lah. Demi kamera. So kalau korang tengok video ni mungkin akan siap Tahun 2027. 2027 baru siap ya. 2028. 2028. So, banyak sangat video. Apa boleh siap nanti sabar. Kau pakai semua Tak ada lah. Sambil apa tadi. Yang dah jadi conquer balik dalam. ya. Tak apa kalau kita paling lambat pun tak apa weh. Laju power lah anak muda ada. Anak muda. Saya dah tak larat ni. Bawa 1 kilo. Baru 1 kilo tu guys. Syabas anda telah berjalan sejauh 1 kilometer. Baru 1 kilometer. Tunggu kartel. Kartel. Nak ingat menjual lagi. Ni kartel. Ni Arif. Arif yang nama sipi-sipi. Dia tu Garnacho. Mungkin dia fan Chelsea. Dia Nacho datang Johor. Ya. Sisi longevity. Oh yelah. Kau pergi ke? Tak. 200. Atai. Oh ya. Paling ngompat. Paling murah 400. Oh ya. Tapi dah hampir sold out. Tadi kata Guys, jogging-jogging pagi-pagi, tiba-tiba nak terberak. Dia ni bila je tak tak berak. melabur je. Ya dah. Tolong pegang. Tunggu saya kat sini Dia nak pergi Minta berlari air dulu. Ada 2 air. Kau nak air mana? Ha. This is what I'm hearing right now. Baby, hearing. Listening. Listening. Listen. Sabarlah. I'm gonna be a rock by Boy Next Door. This album is so Nampak ke? good. Slap. Nampak? Apa Penat lihat tak? dia? Dia memerut sikit. Member dah tak tahan nak berak. Ya tu. Tapi tanda jauh lagi. Oh cantik ni cantik tu. Ni saya. Tu dekat KL tu apa ni? Apa? Awak ni. Cantik tak guys? So datanglah Taman Sarjana Impian. Sarjana apa? Sarjana hijau. Dah nampak Epic Duh, mana panas ni. Gelap lah. Abang tu tengok saya tengah rekod lah bang. Bang jangan tengok saya rekod bang. Bukan masuk muka abang pun. Abang ni pun okay lah. 0.5 km. Syabas. Ke tempat palas. 不是我讲的，不是我妈讲，我师姐讲。 Meow. Dah. Dah je macam RNR. Meow. Tak payah ke? Ha? Tak payah. Okey, ni lawa. Dengan berbekalkan background Three Mothers.
Ya, ini Fadi stay by the. Mana tandasnya scam tu. Kata nak ada 500 meter. Macam kita nak pergi Kajang tu. Lagi dari 500 meter, lagi 1 kilo lagi. Ya tu. Memang dia suruh tarik tu turun betul-betul. Tasha. Oh, bawah tadi jalan. Aku nak membuang angin ni. Aku nak jadikan kau human shield. Human shield. Ha? Habis ada lagi sikit tu keknya. Dua orang duk. Tak boleh rekod. Nanti kena saman. Cantik tu cahaya sun kiss ni. Ini lah tu, ni pokok apa ni? Pokok bonsai. Bonsai kan? Ha? Apa tu? Berkiluk. Bukan dia ada tulis setiap pokok ni. Ni kita dah berapa ni checkpoint? Itu dekat ni lah. Bukan kat sini lah. Taman Sarjana Impian. Checkpoint. Mana ni? Iqbal dengan Abang suka main benda ni. Main bola. Iqbal dah. Akademi. Masuk akademi Fantasia ke? Sebab kita kena tunggu yang tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu lawa. Tengah ada sun kiss dekat atas tu. Mana jamban ni? Laju Iqbal. Tunjuk laju. Ya, kat sini ramai guys. Ni memang ramai. Shout out to orang-orang Putrajaya. So kalau korang yang tengok video ni, kalau korang orang Putrajaya tapi tak pernah datang Taman Sarjana Biru, Biru? Baik kau buat taman Sarjana Biru. Taman Sarjana Biru. So boleh datang. Cantik tempat dia. Ni dah tolong dia mencari. Mana ada. Bang, kita orang abang cik. Ya. Dia kan check point pusing balik. Oh baik tu ni. Memang sama rakan. Tandas tu atas lagi lah sini, kat atas ni. Jauh lagi dia puncak-puncak. Tak apa jalan je lah. Boleh tak boleh. Bagi dia masa untuk dia. Nanti abang dia tiba-tiba kat sana tak ada lebih kat. Jadi lah. Ni pokok apa ni guys? Tak tahu duk. Tengok bunga ni. Bunga apa ni? Ambil gambar kat sini tu lambat semalam. Bukan sini. Dia lagi satu depan tu. Tu kat sana. Belajar tu perkataan. Sini lah. Bukan lah. Sana lah. Gambar kat sana. Sana. Kat sana tu. Nak sampai dah. Tengah sana. Waktu dia belajar tu dia dah malas. Dia dah mengantuk. Cakap lah sikit weh. Baru Aku 2 perlukan perkataan konten. belajar. Nanti ada benda. Ada konten tu. Dia kena biasa. Bukan aku je konten sebenarnya. Ya. Bangun tidur. Sekarang kau apa guys? Oh. Lupa nak tunjuk sekarang kau apa. Tunjuk sikit. Oh tak nampak pula. Apa? Sekarang baru pukul 8.41. 8.41 tengok sikit. 8.41. Lagu ni dah. Mana lagu apa? Nampak ke? Tak apa lah, nanti saya tengok balik. Mana tempat yang kita tangkap tu Dah tak ada lah tempatnya. Kita dekat France tak guys? Saya dekat negara lain. Brisk walk di negara lain ya. Ingat Brisk walk di negara lain. Taman Sarjana Biru. Biru lain sikit. Kau percaya ambil lah. Abang Tak ada pun. kalau diorang tak percaya, kalau diorang percaya maknanya diorang tak tengok video awal-awal. Sebab video awal dah cakap dah tunjuk banner. Taman Sarjana. Tak besar lah tu. So kalau korang percaya ni Taman Sarjana Biru, korang tak tengok video daripada awal. Macam ni dia boleh tengok sampai sini? Maknanya diorang skip. Korang skip kan? Okay. Berak ni. Bila nak sampai berak ni? Nampak hijau tak guys? Ha?
Aku rasa aku atas slow down tapi lagi laju kat lagi. Tahu ada orang. The real not real. Tengok dua mada kat sana. Sana tu. Nampak tak baju coklat? Ha, laju betul. Cik dia. Cik dia dah tone down. Tone tu slow sikit. Tandas tak jumpa lagi ni. Habis kata dah. Dia naik dulu sampai puncak. Tandas tu kat atas. Ada ni guys. Sun. What call that? Sunflower. Ni tengok guys. Tengok ni. Ada sunflower. Wow. The sunflower. Wah, kuaci dia proses lah. Baik, kita tengok slow. Mana cik dia? Oh. Mari kek. Oh, okey. 2.5 km sudah. Ya tu semalam aku makan kek tu. So aku bakar balik lah. Baik. www. Oh. www. Saya as a human shield guys. Tahulah silau. Panas. Lagi tak ada buka mata. Patutnya orang yang tinggi saya jadikan human shield. Tapi Silau. saya rambut saya lama-lama dia terbelah tengah tu. Mana ibu dengan mak tam? Guys, makin lama makin serius berjalan. Jom. Oh, boleh. Boleh. Come. 1, 2, 3. Cicit. Oh, ni cair lawa. Bola Pokemon tu. Ah, Baju purple tu. I choose your Pokemon. So tu Pikachu lah. tu lagu tu. Tahu tak? Tak apalah, lambat je. Okey, yang ni lawa. Boleh. Ada gambar. Boleh, jom. Boleh. Sini, jauh-jauh sikit, jauh. Kita jauh. Akan resiko. Cepat. 3, 2, 1. Cicit. Ya boy. Cakap air. Stiker. Air. Alamak ikan toy. Dilarang air. Dia kena dengar kawal. Tengok ni. Nampak tak guys? Nak terberak lah ni sebenarnya. Look at me. Now look at me. Apa dia? Bayam goreng. Oh, dah membakar ayam goreng. Ini cik dia kena tangkap ni. Okay, akhirnya syabas. Anda telah berjalan sejauh 3 km membakar satu ketul ayam. Cik dia. Baru 3 kilo tu guys. Bagus guys. Bangun pagi produktif. Jogging. So contohilah kita orang bangun pagi berjogging. Apa? Jogging konon. Alah, ai kantoi. Alamak, ai kantoi. So di mana jamban kita? Rasa dah dekat dah ni. Jangan buat tu ni semua tu kena buka. It's okay man. We can just talk. Mari. Yan. Ai betul lah tu kan? Betul kan? Betul lah. Betul kan? Han. Nah. Jom. Go. Finally, he got his toilet. After 3 km I guess. Tak tahan sangat.
Oh ni dah kat depan eh? Oh dah patah balik. Kat depan. Berapa? Tak duduk Afiq depan dia? ikut ke? Apa ikut? Depan ni tak boleh duduk ah? Boleh duduk kan? Shuttle memberak. Betul lah Kiki. So, recommend tempat ni, Taman Sarjana Biru. Dia ada jamban tapi dekat puncak. Panas tak banyak. Ada satu jamban. Lagi satu jamban dekat tempat parking. Kat parking tadi ada jamban juga. Saya kalau lambat sikit dalam tanda okey je. Berada tu masuk tak? Ya tu. Habis sampai ni ada budak. Dah lah pintu tak kunci. Dah bunyi siapa yang tengah menyanyi ni. Habis buka dia. Lepas dia Dah lah seluar dah separuh dah nampak dia punya tu. Sebab tu lah dia Apa menyanyi. air? air alamak air kantor. Kita dah sampai penghujung jalan dia. Starting point balik. Kata apa ni? Aku dah tengok. Lepas tu aku pusing aku dah tengok. Kita dah sampai hujung guys. Dah sampai ke starting point balik tadi. Okay guys. So we are at the end of the road. Yes. So bye bye. Thank you for the watching. Bye guys. Jalan. Distance ni jangan tengok lah. Distance ni fix sikit. Kat jam 3 km. Berapa? Ibu tak accurate kot pakai jam lagi. 3 km. Sebetul lah. Sebetul lah papan tu mengatakan. Sana. 29 cukupkan 5,000 step. Kicau Pik. Kicau. Air. Alamak air kantoi. Thank you for the watching. Bye bye. Makan apa pula dah? Tengah membincang makan lepas tu publish walk. Tapi nak tutup dah ni videonya. Dah tutup kan videonya. Saya tahu. Tak apalah. lagi? Tak tahu lah. Ni. Warung 70. Layan tu. Nak buat kafe ni. Wonder tau kenapa kat sini. Inilah Dah, orang ketiga cakap. Mak tahu cakap. Dia buat kafe. Tak berani. Rumah orang. Cepat fikir nak makan apa? Roti canai. Aku nampak satu meja tu. Dia black pepper. Dia kena goyang. Oh okey. Goyang. Nanti serang burung tu, serang burung. Goyang. Macam ni kalau orang makan sedap tu. Kau makan sedap. Kenapa orang kata kalau makan sedap mesti Dia macam happy. Tu. tak makan dah? Oh lah. Ayam dia macam apa sedap? Ayam dia kok sedap Arif. Oh dia. Dah brisk buat makan. Ha? Oh ni masuk ke Tak tunjukkan patam. Bang, dia cerita selesa abang. tak lena. Ui, takutnya. Cuba sikit. Budaya. Budaya.